ada belajar mengaji, ada ustaz-ustaz yang telah memberi ilmu-ilmu agama dalam tu. Kata kawan-kawan saya yang masuk pun sekarang ikut tabligh, dah mengenal ayat Quran dan sebagainya. So kita datang sekarang ni untuk memberikan, menambahkan semangat lagi kepada diorang yang di luar ini sebenarnya menerima kamu seadanya. Semua jangan rasa terpinggir, kita menerima. Dan itu sebab kita pergi ke sana, kita beri sepatah lalu kata, insyaAllah keluar nanti kita jadi kawan. Untuk konsisten pasal konsert tribute ni, konsert tribute ini diilhamkan sebenarnya dah setahun kan, dah setahun diilhamkan. Kita berbual dengan kita dengan lagu lama, kita nak buat. Mula-mula sebenarnya saya nak rakamkan album tribute ini, lagu-lagu lama ini dimasukkan kembali dalam sebuah album. Dan royaltinya kita, berapa persen dari royalti ini kita akan bantu penyanyi kembali, kita akan bagi pewaris. So itu sebenarnya kita nak buat. Tapi bila kita rasa macam sebab Wing itu sekarang masih dalam proses album, jadi kita tak boleh nak tunggu lama. Aku nak bidang idea-idea ini diambil. Jadi anak-anak saya kena pergi ke konsert dulu, baru kita buatkan album itu. Jadi sebenarnya dalam konsert itu kita berancangkan, kalau kata saya menyanyikan lagu si Polan ini, dia family dia dalam keadaan susah contohnya, dan kita ada portion untuk itu. Dan saya akan select lagu-lagu mana-mana lagu yang boleh dinyanyikan, lagu-lagu yang sedap, lagu-lagu pernah hit satu ketika dulu. Dan kita tengok ada tak lagi dia. Kalau dia tengah tua, sakit, kita akan bantu. tahun bila terletak artis? Daripada tahun 60-an. Daripada tahun 60-an sampai ke era sini. InsyaAllah. Itu yang saya nak tengok. Kami merancangkan begitulah untuk kita dapat untuk kita belum tahu. Saya sebab nak tanah ni kan tiba-tiba tak ada, sebab saya nak tulis dulu lagu tu, cerita dia. Dalam tempat ni dah hasil lagu-lagu apa yang dah ada lah. Ada dah. Ada lagu yang sedap-sedap daripada penyanyi perempuan pun ada. Sebab saya suka nyanyi lagu-lagu 70-an, 80-an saya suka. Dan dalam karaoke saya tak nyanyi lagu saya nyanyi lagu dia orang. Sedap-sedap kan, melodi-melodi lama ni dulu sebenarnya melodi yang membuka laluan kepada kami untuk menyanyi. Jadi bila orang dengar, oh lagu ni sedap, didatangkan dari oleh penyanyi ni. Jadi penyanyi-penyanyi baru yang pada ketika itu pun datang, orang terima sebab orang percaya lagu-lagu lama itu sedap, mungkin lagu baru pun sedap. Jadi alhamdulillah, kerana dia orang menebas jalan, maka saya pun lalu jalan itu sampailah ke hari ini. Dapat 2 tahun, alhamdulillah. Jadi itu yang saya dengan memilih daripada 60-an sampai ke tahun 90-an ke 2000 ni, siapakah mereka-mereka ni dan akan disatukan. Kalau mereka susah, kita bantu. Masa itu bila penyanyi? Dalam bulan di ujung 5 atau 6 je kan. Itu. So konsert itu dulu seiring dengan konsert Wings tu lah. Kalau kita dapat belajar. Oh, dapat belajar kita akan jalan yang itu. Konsert tribute tu dekat mana? KL. Lokasi belum KL. Tapi kita tengah di 2 tempat. Datuk mungkin boleh share sikit perasaan Wing dah menginjak usia 40 tahun ni. Bagi Datuk macam mana perasaan? Saya rasa saya mau wakili kawan-kawan saya bersyukur kerana 40 tahun ini kami diberikan semangat, kekuatan dan sebagainya, dan alhamdulillah diberikan rezeki yang baik. Kami dapat bersama. Masih lagi merancangkan untuk membuat persembahan dan beri kesihatan yang bagus. InsyaAllah kita akan teruskan. Ini sekarang tengah proses album. Kita buat sikit-sikit proses album ni sebab saya fikir tidak ada apa benda yang kita nak kejar lagi dalam dunia ini. Kita nak keluarkan sesuatu benda yang penuh kepuasan. Mana kepuasan daripada sudut pandaian kami. Apa yang termampu kami keluarkan dari sudut melodi, arrangement dan sebagainya untuk mengeluarkan sebuah album. Kami tidak mau keluarkan album yang suka-suka, album yang sekadar filler.
agak muat tak mau.